and BNP yang turut hadir bagi memberi sokongan kepada kita. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada tuan dan puan-puan. Saya berasa amat bangga kerana sekali lagi dijemput bagi menghadiri sesi luncheon Happy Charity Association. Setiap tahun saya dijemput datang, saya diberikan peringatan oleh sekumpulan pasukan yang begitu dedikasi dan committed dalam memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam masyarakat kita. Ini sesuatu yang biasa kita tak nampak, tapi sebenarnya mengambil banyak pengorbanan. It takes a lot of sacrifices for a group of people, just like HCA, to step forward and do something for the society. Dalam zaman sekarang, kita biasanya sibuk dengan kerja, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan masalah-masalah sendiri. Bukan senang untuk kita